dan mendatangkan hasil pada 31 bulan dan lebih kurang jam 2 pagi. Kita punya pasukan risikan berjaya mengesan satu pergerakan bot yang agak mencurigakan di kawasan Sungai Golok, yang mana kemudian kita punya aset memang dah dalam keadaan sedia tunggu, menunggu signal untuk keluar membuat carian. So pada ketika pagi tersebut, dalam lebih kurang jam 2 pagi, kita punya pasukan risikan telah memaklumkan kepada aset, dan pergerakan dia agak mencurigakan juga. Ada 2 kali, ketiga kali juga dia patah balik. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat APMM Kelantan pada Selasa. Jelas beliau, usaha kejar buru telah dijalankan, namun bot suspek gagal dipintas dan berjaya meloloskan diri memasuki perairan Thailand. Beliau berkata rondaan di kawasan sekitar diteruskan dan pada 2.13 pagi, anggota APMM menemukan longgokan kotak rokok yang dibungkus dalam plastik lutsina ditinggalkan di tebing Sungai Golok berhampiran galeri Tengku Anis. So kita jumpa lebih kurang 94 peti rokok kotak putih yang mengandungi lebih kurang 940,000 batang rokok dengan nilai anggaran lebih kurang RM640,000. Beliau berkata tiada suspek ditahan di lokasi kejadian kerana suspek dipercayai telah melarikan diri sebelum ketibaan pihak penguatkuasa.